Arriving in 9 minutes at 9:17 a.m. What? Tak faham aku map ni. Dia tak detect aku pula. Weh, kau ingat aku kat hutan ke? Kau tak boleh detect aku ni. Sombong amat. Ni klinik eh? Oh, kena naik atas lah. Okay. Salah kedai pula. Malunya. It was at this moment that he knew. He fucked up. Hai, Assalamualaikum semua. And hello YouTube. Hai korang, apa khabar? Aku harap korang semua berada dalam keadaan baik dan sihat sejahtera, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini aku bercuti berjam mencedok. Hari ini aku nak buat vlog daripada awal. Masa ni belum sangkut order lagi. Jom kita cari order dulu. Let's go. Alright gang, so setelah sejam sebab aku sempat pergi sarap, aku tak offline pun, aku sarapan je, tapi still tak masuk juga order. Ya, masukkan kopi depan je. So dalam sejam juga baru masuk ordernya. Yang pertama untuk hari ini, jom kita pergi pick up 922. Oh ni sudah siap. Arriving in 9 minutes at 9:17 a.m. What? Sesi 15. Okay. So jom kita dah pick up, kita gerak sekarang. Jom let's go. Tak faham aku map ni. Dia tak detect aku pula. Weh, kau ingat aku kat hutan ke? Kau tak boleh detect aku ni. Sombong amat. Ni lah, pergigian Dr. Smile. Ni klinik eh? Oh, kena naik atas lah. Okay. Salah kedai pula. Malunya. Tak macam. Oh, dah buka. Hijau eh? Ha? Pakai je? Okay. Alright, sama. Selesai. Bangun balik. Later. Alhamdulillah ada job masuk. Boleh tahan jauh. Jom kita pergi pick up dulu. Arah-arah dah siap lah. 242. Okay. Saya sudah siap. Macam ni lah seronok. Hari tu sini memang tak ada kaki. Hari tu yang masa, kalau korang teringat video aku yang sebelum ni, yang kat atas ni, aku kan kena sidai dekat Secret Recipe Balakong kan. Perasan tak? Banyak. Banyak. Kejut saya. Bangak! Cik ni boleh muncul belakang aku pula. Aku tengah nak borak dengan korang. Baik, tak ada lemah jantung kecil. Korang jangan keliru punya order masuk tu. Itu order masuk daripada misi. Aku kan admin misi. Mungkin ada order daripada customer dekat vendor aku tu. Tak apa, abaikan, sebab vendor aku semua alhamdulillah boleh independen. Ok, jom sambung cerita. Hari tu kan aku kena sidai dekat Secret Recipe kan. Batu tu kalau korang perasan aku cakap, time tu bangau, tak ada order. Dia the reason why tak ada order, kawasan tu memang kawasan yang bukan hotspot. Rider memang takkan lepas situ, sebab vendor kat situ pun tak banyak. Dan kalau ada vendor pun jarang lah dapat order kat kawasan situ. Bukan tak ada langsung, tapi it's such a rare case. It's such a rare case. Rare. Nanti kita cakap kamu di. It's such a rare cases lah. Yeah boy. Alhamdulillah, sudah hampir sampai. You have arrived at your destination. Ini hal tak tas juga. Alright, so dah selesai. Jomlah kita kembali membangau.
Apa dia? Kalau ada kerja lain, aku kerja. Dah tak ada kerja lah. Ni aku buat. Tak ada kerja Kenapa tak ada kerja? Minta, umur sini tak ada lah. Kami tak terima. Umur kau berapa bang? Sekarang 40. genap. Semua cakap macam tu. Ya dorang, aku pun 36 pun dah payah je kerja. Waktu aku umur 36 sebelum 40 senang. Aku pergi mana je aku minta dapat tu. Buat muka sememeh kan. Kau ada ni macam DDL ke apa ke benda Aku tu tak boleh bawa lori. Aku suka tertidur. Microslip. Oh. Ni tak ada pula. Sekarang apa ni, kalau berjalan pun bini aku je bawa. Habis ni buat Grab tak tidur pula. Bila aku buka Angin. atau aku isap ukur tak. Orang rumah aku asma. Aku isap ukur tak boleh. Naik kereta bini bawa kau tidur lah. Aku tengah nyemah aku tak tidur. Nanti aku jaga balik kan. Mula dia pegang. Kekejap tertidur. Kau nak turun semua dah usah dah nak minta ukur lah. Oh dia outing. Aku tahu yang panggil tu. Dia aku jalan dulu. Kejap ni. Hantar lah? MKF tu. Oh ni depan ni. Nak dia masuk tu. Lagi masuk bila kau sampai masukkan kau. Nanti masuk tapi masukkan kau. Jangan macam tu. Aku tak ada ni KL ni kang macam ni. Kalau kau tak ada ni kang memang KL lah tu. Lulu sikit order tu. Lulu sikit order, jangan ambil semua. Berat apa ni? Select lah. A few moments later. Tu kan aku sebenarnya aku ondui KL lah sebab bangun lama sangat kan. Satu tiba-tiba aku dah sampai macam biasa nak dekat sampai KL. Dia tarik aku pergi sini area mana ni, Taman Suntec Ceras. Dia bagi aku satu job. So jom lah kita pergi ke vendor pick up order terus. Jom kita pick up makanan 560. Masih cakap dah siap. Alhamdulillah. So kita meneruskan perjalanan. Let's go. Oh, masuk apartment ni ke? Turn left onto Jalan Cheras Intan Utama. Dan dia bangunan apa? In 40 meters, turn right, then turn right. Blok apa? Blok apa mat? Blok D. Mana blok D? Turn right, then you will arrive at your destination. Blok D ni lah blok D. Tempat memang kena naik atas lah jawabnya. Okey. Jom memanjat. You have arrived at your destination. Sekejap. Dah sampai 6 ni. Ke belah sana? Tak ada sampai 6 je ke? Aku risau aku naik kan. Sekali tak ada. Rumah. Oh, ada. Sebab ada. Sebab aku rasa macam tak ada lagi dah blok lain. Oh, kurang ajar. Dia punya mailbox dia ada depan belakang punya. Haram betul. 1, 2, 3. Last. Kejap. 4 kan. Tengok. Betul. 3, 4. Kom. Oh, masih banyak banget. Semoga murah rezeki bang. Masih Assalamualaikum. Alhamdulillah. Murahnya hati seorang saudara.
Semoga Allah memurahkan rezeki dia satu keluarga. Semoga diberikan kesihatan yang baik dan hidup dia diberkati, insya-Allah. Okey gang, alhamdulillah macam biasa Grab bagi aku job masa atas highway. So aku pergi mana ni? Leisure Mall ke? Aku pun tak tengok betul-betul. In 50 meters, turn left, then in 30 meters, your destination Sini je kat luar ni. right. Cagi lah tu, nampak dah Cagi. Nampak lagi ni. Sini je. Kejap je. Kejap je tau, jangan marah-marah tau. Kejap je. Uh, 409. Oh ni share. Sudah siap. Arriving in 3 minutes. Sudah siap. Jom kita menghantar Yoder. Let's go. Alhamdulillah dah sampai. Belum apa lah, tak ingat. Lain ni. You have arrived in your destination. Sri Bayu. Baru yang ni kot. Blok A. Dia blok A mana? Sini blok A. Ada lift ke tangga je? Kat situ boleh masuk kan? Masih B1 15. Apa yang lendir-lendir ni? Aduh, ni aku malas masuk mall benda-benda macam ni lah. Tak hay apa tu ni kot. Rasa boleh kot isi minyak lah. Top up settle jap. Kita pergi isi minyak dulu. Boleh pergi toilet sekali. Stay tune gang for the next order. Let's go. Alhamdulillah dapat order lagi. Apalah, stay tune je lah. Kita pergi pick up dulu. Let's go. Nak pergi Fatin Kitchen. I see ya. Ha? 011. Okey. Ni nanti ambil ya. Okey. Say. Meja selera bang. Baik bang. Abang straight dah. Belah kanan. Belah kanan. Okey. Belah kepala bang. Alright. Sini ya? Terus je bang. Oh terus. Okey. Say bang. Rupanya dia suruh pick up dekat medan selera dalam PGA. Aku tak baca dia. Red belah kanan. Kanan ke kiri dia kat ni? Lupa tu. Komen jap. Kanan ke kiri? 471. Goreng-goreng ada bang. Kalau abang nak order. Goreng-goreng. Okay. Aku dalam toilet order masuk lagi satu. Kat mana ni? Oh, kat sini juga. Sebaik. Ni kat mana lah? Raja di cafe ni? Sebelah ni. Mana? Oh ni? Nama dia. Oh, okey. 300. Okey. Selesai pick up kedua-duanya. Jadi makannya pokoknya harus terbang. Jom guys, let's go. Okey, sudah mau sampai. Curahatan Mas ya. Sebenarnya ni order yang kedua tadi, yang baru. Yang first tadi kat tempat lain aku rasa. Mana rumah kau ni? Alamak. Bus stop. Asal kat bus stop? Siapakah? Durah Walid. Mana ni? Tengah lepak mana? Oh, kenapa pin dekat bus stop?
buat hal. Baik aku tak bagi-bagi tanya kat brother tu. Ni Pansopuri Cengal. Sama kot. Pansopuri dengan apartment tu sama lah kot masuk dia. Cengal apartment lah. B. Ah. Oh, ni A. Sebelah kanan tu B. Okay. Alright, thank you. Few inches later. Udah mah nyampe. Pusing yang kau ni cakap sekali dah lah. Belok bila. Nak bang bebel. Apa yang kau kenapa tak ada lagi nak senyap? Bung. Cuba cakap. Alhamdulillah selesai isi minyak. Masa aku on the way datang sini nak isi minyak ni, ada order masuk. Tak cek lagi. Aku jalan je terus. Dah tak boleh nak biarkan. Kalau tak isi minyak nanti takut problemo. So ordernya Coffee Bean Tea Leaf Leisure Mall. Oh, pergi Leisure Mall. Hantar Ceras Jaya. Aduh, patah balik. Oh, ingat nak masuk KL peak hour ni. Apalah. Arriving in 4 minutes at 12:46 p.m. Leisure Mall lah. Dah belum? Oh dah. Akan belum ni. Allah Akbar. Jom kita pergi pick up order. Leisure Mall. Sini ya. Dah ya kawan. Kenapa nak jadi kan? Nombor 512. Mana nombor dia? Tahu. Dua makanan kan? Dua. Smoke chicken. Ya, betul bang. Ya. Alright, thank you. Tanya aku pula, mana aku tahu. Bergurau pula. Sudah pick up. Tak boleh tunggu lama-lama. Kena terus pergi hantar. Jika tidak, dia akan sangkutkan aku double order. Aku malas double order. Sekarang malas. 50 meters, turn right onto Jalan Manis 3. CJ memang Ceras Jaya memang kawasan The Mines. Paling dekat pun aku nak come back ke KL, aku rasa lalu The Mines lah. Masuk ikut dia Tuan Razak main dari sana. Tahulah, tengoklah macam mana. Dia suruh aku ikut jalan jauh kan. Ikut jalan jauh. Ikut jalan dekat lah. Jalan jauh. Yalah, stay tune geng. Let's go. Alhamdulillah sudah sampai. Alhamdulillah. Mana nombor ni? Itulah sebabnya kita jangan buka nombor. Kita tengok dulu apa yang ditulis ni. Hoshiki Recovery Engineering. Hoshiki Watashi Anata no Hoshiki Kudasai. Bukan. Nah ni. Recovery Engineering. Okay, dulu. Aku lihat sini. Mana? Recovery Engineering. Ini bukan. Oh, ni lah. Dulu panas. Nak bagi kat siapa tau? Tak kenal orang. Juga pun tak ada. Itu kot. Tank ada tank.
Tank. Dalam. Okay. Itu pindah. Alright. Apa bang, aku tak faham kau cakap. Hello. Kat sini lah. Tank. Hah? Tank. 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 Ha. Saya hantar atas. Nah, saya tanya ya. Thank you. Bang, Oh, siap lori. lori. Kan bukan bawa lori. Hantar barang. Ha, hantar makan. Alhamdulillah, RM50.90. Sudah pukul 1.07 minit. Marilah kita. Aku rasa dah halang-halang sampai sini kan. Kan. Kita pergi The Mines. Solat kat Surau The Mines. Selesa sikit. Kau sejuk ke tak? It was at this moment that he knew. He fucked up. Ada batu pula belakang ni. So aku rasa cukup dululah kot video aku untuk kali ni. Mandangkan dah pukul 1, aku pun nak stop lah, nak break untuk pergi solat. So macam biasa, terima kasih aku ucapkan kepada korang telah menonton video ni pada awal hingga ke akhir. Pada yang baru sampai ke channel ni, jangan lupa untuk menekan butang like, comment, share dan juga subscribe. Kepada yang dah subscribe, jutaan terima kasih aku ucapkan kepada korang. Akhir kata kepada aku, hingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.